Kenapa getah elastik kena pakai sendiri, bukan doktor yang pakaikan? Doktor hanya akan ajar awal-awal tu je, first time, untuk cara nak pakai, cara nak buka. And then kenapa kena pakai sendiri? Sebabnya benda tu kena konsisten setiap hari, setiap masa. So takkan setiap kali awak nak buka getah elastik untuk makan, bila nak pakai balik, awak kena datang ke klinik gigi jumpa doktor, doktor pakaikan. And then kalau malam awak dah mandi, dah bersiap nak tidur, dah gosok gigi, awak buka elastik and then nak pakai balik untuk tidur, takkan awak nak jumpa doktor untuk doktor pakaikan juga kan? So that's why kena fokus waktu doktor ajar tu, take note kat mana yang betul-betul kena pasang getah elastik tu. Boleh pakai and tukar sendiri sampailah next appointment, lebih kurang sebulan tu jumpa doktor seterusnya. Waktu tu doktor akan tengok ada progress ke tak. Selalunya doktor akan tahu kalau awak tak pakai elastik. So hati-hati and make sure commit dekat investment yang awak dah buat untuk cantikkan gigi tu. Doktor harap awak dapat sesuatu. Kalau ada apa-apa nak tanya tentang braces, boleh komen dekat bawah.